Korang nak cruiser tapi korang malas nak bawa clutch, saya ada QJ Motor SRV 250 AMT guys. Kita terus ke bahagian enjin motor ni menggunakan V-twin engine 249cc yang menghasilkan sekitar 27 horsepower dan juga 23 Nm torque guys. Untuk bahagian hadapan kita boleh tengok dia dah menggunakan lampu LED. Signal pun LED juga. Lepas tu untuk suspension, depan dia menggunakan upside down fork, belakang menggunakan double shock absorber. Dan untuk brake pula dah datangkan dengan ABS depan dan juga belakang. Caliper pun ada 4 port guys. Okay guys, so inilah dia rupa bila korang naik dekat atas motor ni. Untuk meter dia dah menggunakan digital. Yang ini jenis color punya lah. Okay, lepas tu tangki minyak dia berkapasiti 13.5 liter. Memang cukup besar guys. Dan yang special lagi tentang motor ni dah datang dengan pedal shift guys. Okay, kita boleh adjust nak manual ataupun auto. Untuk ketinggian seat motor ni dalam 700mm sahaja. Jadi kalau orang yang berketinggian 104 pun boleh bawa guys. Tak ada masalah punya. Dan berat dia pun 167 kg sahaja. Cukup ringan untuk korang bawa dekat dalam town ataupun nak bawa dekat atas highway. Akhir sekali, jom saya payung bunyi engine V-twin guys. Jadi kalau korang berminat dengan motor ini, harga bodi dia 17,888 sahaja. Saya tambah lagi 5 tahun waranti dan saya bagi korang free gift yang menarik. Berminat, cari saya Alif di Air Force Smart Shop Seremban 2.